Selamat sejahtera, terima kasih kerana klik video ini. Sila pertimbangkan, like, komen dan subscribe. Channel ini memaparkan berita viral, terkini dan terpanas artis dalam dan luar negara. Isteri kepada pelawak Suhaib Sepatu iaitu Wati Hanifah tidak mengharapkan sebarang ganjaran. Sebaliknya bersyukur kerana selamat melahirkan cahaya mata sulung mereka. Menerusi ciapan yang dimuat naik di thread, seorang individu menanyakan secara umum kepada para isteri mengenai ganjaran yang diterima daripada suami sejurus selesai melahirkan zuriat. Apa ganjaran yang suami bagi selepas dah melahirkan zuriat? Saya tidak dapat apa-apa. Bagaimanapun ciapan tersebut meraih perhatian Wati yang menyifatkan bayi sulungnya sebagai ganjaran buat mereka. Tambah Wati, dia turut menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada suaminya yang menjadi insan paling penting dalam kehadiran cahaya mata pertama mereka, Akira Juwita Zahra. Anak itu sendiri adalah ganjaran buat saya. Jadi, terima kasih suami. Tanpa kamu, tiadalah anak